Mungkin Atau kalau nak sambung? dengan Khalid Mobin dan Brother Zan nanti boleh tanya dia pasal album berat dan album awas akan lebih mendalam. Ya, you tanya dia. Diorang dua tu memang akrab. Tadi baru ingatkan abang balik bahawa album berat adalah dirakam secara live Bukan cara rambang apa rambang Bukan rambang, okey apa bang? Okey lah tu. Macam-macam orang kita boleh jumpa kan dalam hubungan rambang. Betul. Saya punya tagline dia menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Mendewasakan ke arah mana? Bahaya tu. Itu pindah pemikiran ni. Orang selalu mengarahkan tempat yang itu je otak. Sexuality. Tak habis sexuality. Otak kuning sangat. Tengok hubungan rambang saya dengan abang hari ni saya belajar banyak benda. Antaranya adalah 24 jam hidup sehari. 24 jam. Mana kalau tak ada hubungan rambang kita tak dengar benda ni bang. Betul. Macam-macam lagi. Dah sekejap lagi ada macam-macam lagi. So, okey, nak berjalan kepada Jansen sebagai artis solo tu bang. Oh, ya okey. Okey. Ni saya sedang berjalan secara macam ni. Okey. Macam saya jugalah. Saya pun dah keluar daripada kumpulan Rusty Blade tu, saya buka lah satu kedai kat Geylang kedai jual kaset. Satu tak ada CD lagi. Ingat? Ingat lah. Kita pun tak jumpa kat Singapura kan. Oh tak. Saya buat kat Geylang komuniti Melayu Geylang. Itu paling terkenal lah untuk orang, kalau tumpuan orang Melayu selalu kat Geylang. So saya buka lah kedai kat satu kompleks tu, nama Juciak Kompleks. Jadi buka kedai kaset. Lepas tu tak sampai setahun pun. Saya pun setahun lebih lah. Sebab jiwa saya tu macam rasa macam nak menyanyi lagi lah. Macam jauh macam lama tak menyanyi ni kan. Takkan saya nak menghadap kat kedai buat kerja. Saya buat bisnes lain juga. Kawan saya yang mengendalikan kedai tu. Pasal mudah sangat bila dah tahu dia punya teknik dia untuk tengok stok, jualan kan. Jadi saya tumpukan pada lain. Tapi lama-lama saya rasa macam rindu lah nak menyanyi. Saya alhamdulillah lah waktu tu ada kawan saya tu dia bekas PR di satu syarikat rakaman di Kuala Lumpur. Dia datang hijrah dan dia hasrat nak buat satu buat album. Jadi dia ingat saya, kalau boleh, kalau saya okey, boleh tak buatlah kat KL. Tapi saya fikir kalau buat tu baik saya berhijrah buat sementara. Saya pergi lah balik KL. Saya minta izin dengan ibu saya. Mungkin kalau berjaya, saya mungkin duduk sana selamanya lah. Ataupun saya sekali datang. Kalau tak berjaya, saya balik Singapura, jaga mak dan kedai bla bla bla. So masa itu saya masih bujang lagi. Sebab walaupun bujang tapi dah booking. Ibaratkan macam saya dah tunang. Aduh. Sampai habis tahun saya pun mengikat, cakap okey lah. Mungkin ada rezeki tu saya tak tahu. Tapi ada nampak dia punya potensi tu lah. Okey lah, saya bersetuju. Kita fokuslah buat solo. Tu time adalah 1990 pertengahan. 1990. Dengan kereta dibawa kereta Proton yang lama tu. Saya sumbatkanlah kuali apa semua yang perlu saya nak bawa. Kuali pun ada tu. Lepas tu penuh kereta tu. Dari Singapura, rumah KL. Naik bawa kereta Proton tu. Tak dengan dia lah, dengan dia bawa Proton. Dia punya Proton lah. Ya. Tutup kedai mah. So ikutlah gini. Tutup kedai. Tapi siapa nak jaga, saya baik tutup lah. Oh, maksudnya bang, selepas awas Rusty Blade, abang bukan left Rusty Blade dan abang buat album immediately? Tak. Saya buka kedai dulu setahun lagi. Kita punya last album 89. Kedai buka 90. Jadi dalam hampir 91 tu saya terus hijrah ke. Okey, saya nak tanya abang, baru ini pengetahuan baru pada saya. Oh, okey. Kenapa Rusty Blade? Okey, nombor satu, kenapa Rusty Blade tidak meneruskan perjuangannya untuk jadi Rusty Blade, dan kenapa abang seolah-olah abang left ke apa ni? Okay. Itu selepas kita punya tour last kali ke Sarawak. Sebelum tu Sabah dan Semenanjung. Lepas tu bila balik time tu dah masuk bulan dah masuk bulan puasa. Jadi kita sepatutnya balik. Oleh kerana satu band ni dia weekly tau. Weekly dia akan dua minggu sekali tukar band. Jadi kita yang minggu yang kedua tu dah nak masuk Ramadan. Jadi dah standby nak balik. Tapi bos saya cakap, boleh tak bagi diorang lagi seminggu, sebab yang band yang datang ni cancel, tak dapat datang. So saya cakap dengan diorang, lebih baik kita teruskan yang ini. At least adalah duit raya. Adalah cerita-cerita belakang-belakang tu yang tak sedap nak cerita. So tambah seminggu semua dah muncul gini kan. Terpaksalah berjuang untuk seminggu tu. Dapatlah balik. Dapat seminggu balik. Dan 3 minggu berpuasa, dah masuk air raya. Yang bestnya manager call yang mempersilakan saya
untuk keluar daripada kumpulan. Jangan tanya kenapa. Okay lah, fine. Saya cakap, it's okay to me. Because saya mendoakan supaya semoga dapatlah penyanyi terbaik dari saya. Yang lagi bagus lah, kalau boleh. Saya mungkin, insyaAllah kalau ada rezeki, saya mungkin buat solo ke apa, saya tak tahu. Tapi since dapat dengan kabar yang mengejutkan, saya pun redha terima. Dan sekian lama tu, diorang, mana ya? Tapi yang berlaku itulah. Saya pun berdikari untuk buat saya punya solo lah. Bila dah dapat surat panggilan daripada manager to go your own way tu, Ya. abang bergerak sendiri je lah. Tapi tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada lagi plan. Tak ada apa. Waktu dulu tak ada lagi. Tak ada fikir tu semua. Saya buka kedai. Then that one click yang jentik kat telinga saya. Teruskan muzik. Macam mana? So kebetulan ada hamba ni. Yang Ray tu kan. So nada pun tunggu lagi. Mesti dia cakap dah lama aku simpan lagu ni. Yang lagu Insan ni kan. Dah lama simpan. But I think this song match you lah. Kena Yanza juga. Siapa ni kan? Kita try. Kita tengok, susah lagu ni. Dia nak yang tinggi kan. Macam tu suara boleh bagi key tinggi. I think it's what? A minor is it? Ada A minor. Tinggi. Tapi masih tu boleh lah macam jalan. Sampai M. Nasir pun salut. Sebab masih masuk final tu. Diorang marah kat TV3. Kenapa lagu ni dia diminat dan suka ramai. Yang lagu ni punya kuat dalam tahun tu. Kenapa kau singkirkan yang kan? Itu saya macam respect Rasi. Itu saja. Pasal saya tak kenal dia sangat. Saya tak dapat dengan dia pun. Kata apa dia panggil tu? Muzik-muzik adalah program yang peminat ataupun yang suka lagu-lagu dia akan kan naikkan dia atau turunkan dia. Itu top 10 kan. So bila lagu saya selalu orang suka, maknanya you kena respect lagu ni. Kenalah dia bagi satu kehormatan dalam final tu. Yang lain tak kira lah, tak apalah yang mana yang percentage yang kau nak masukkan 10 lagu tu sebagai one of the best for the final. Sekali semua final saya dia susun saya keluar. Too bad lah. Tapi sejarah dia tak boleh lawan lah. Sebab masa itu lepas one year, lepas another one year tu dah 40 time saya dapat Nurul tu waktu tu 33 minggu tak keluar. Lepas tu next year tak keluar lagi. Dia bulan Februari ke apa? 44 minggu baru keluar. Itu time dah masuk top 10, top 20 dah TV3. Oh, TV3 punya. TV3 punya rancangan tu. Masa tu muzik-muzik kan. Muzik, okay. Kalau final kan biasa dia buat apa? Juara AJL 44 weeks dalam carta. Dalam carta. Top 10. Tadi mula-mula abang dengar lagu tu, first time mula-mula abang dengar dah ada lirik semua dah? Oh, ini the making The making tu begini macam Nadine ada lagu tu, saya masuk studio dan saya bagi Mama Jui untuk buat lirik tu. Kenapa bukan abang? Sorry. Oh, tak, sebab saya nak minta sini saya dibagi satu cadangan supaya banyakkan Malaysian lyrics to write the song for you. I see. Saya ada beberapa lagu juga, ada 3-4 lah. Yang lain semua saya bagi siapa ya? Selain daripada Mama Jui ada lain, Sahab pun ada. Lain saya tak ingat lah, saya kena cek balik. I know Jamal. Oh ya. Ada. Saya tengok. Siapa? Satu lagu Lumat sama cakap dia. Sambat saya tak ada. Saya tak pasti ada. Damn. Come tu kan. Tak ada Making Money. Tapi Making Money tu saya kita lah macam team saya Mama Cui dengan ada ni was focusing on other song tau. Kita tak sangka yang Insan tu. So ada banyak lagu, slow around 4 or 5. Aku buat lagu apa saya tak ingat lah. Lepas tu tak jadi. Tak ada banyak permintaan. Time tu lagu keluar dia nak tengok macam mana pergi jauh lagu tu. Masa tu keluarkan benda single dulu and I was in Malaysia ni tumpan dengan rumah Ray ni. Dia dah baru lahirkan anak bini dah macam tak syok pula tinggal rumah orang kan. Tak selesa pula kan. Aduh, kena nasib baik kawan saya ada satu rumah, dia cakap rumah tu dah siap, boleh duduk dia nak sewa. Boleh sewa kan. Saya ambil. Rumah tu kat Mana Indah. Rumah 2 tingkat. Rumah tu dia 4 tingkat. Tapi one unit dia 2 tingkat. Town hall. Tak, bukan town hall. Townhouse. Townhouse dia macam satu atas rumah. Ini macam apartmen. Tapi nampak macam 4 tingkat. Tapi padahal satu unit tu 2 tingkat. Oh, okey. Tak pernah nanti pergi Pandai Indah saya tunjuk. Ini rumah saya ni. Blok L I think. Blok L kat Pandai Indah. Okey, itu boleh edit. Terus kat sana kat sana saya kat sana bila dah keluar album tu saya risau apa tau. Kalau tak berjaya, within 6 months saya beritahu mak saya. Kalau tak berjaya, saya balik Singapura. Takkan nak bayar sewa tu 6 bulan. Masak lah. Then after 5 months tu Mak Haji cakap macam mana tak jadi ya.
try lah. Walaupun saya punya dia rendah diri. Try lah lebih insan mana tahu kan. Ya, main. Within that 2 weeks dia pop ni. Meletup. Orang cakap, wah lepas ni, benda lama keluar apa-apa. Banyak cerita. Kali awam kebetulan pula call, boleh tolong tak? Aku tu budak ni nak masuk recording ni. Nama band tu Skala daripada Ipoh. So boleh tak budak-budak ni duduk rumah kau? Bayar saya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. That what happened. Keperluan untuk bayar sewa tu. Saya dah tak boleh lagi lah. Macam mana? Terbalik lah. Nanti tak best lah tak bayar duit sewa. Show dah tak ada masa tu lah. Habis tu, bila dah berlaku, naik. Berapa months lah, I think about 6-7 months lah. Saya pun dapat lah show sikit-sikit untuk solo. Saya nak kenalkan lagu-lagu yang solo saya. Tak banyak lah time tu. Lepas tu tiba-tiba, budak Mi panggil saya. Siapa? Mi. Oh, budak Mi Mi, okey. Ya pin Serius. Ilmu tinggi, Mip. Ya ke? Habis langit apa dia punya Tuhan langit Tuhan. Tuhan naik sampai dia. Wah, aku nak Kerajaan langit. Kerajaan langit. Okeylah, time tu pun okeylah, aku cakap betul ke? Nanti aku okeylah, time tu insan on tengah jalan ni macam sambil tu dia pun dah approach kan. Okeylah, bolehlah buatlah. So dia pun dah nasib baik jumpa Mas Omar time tu. Nasib Mas Omar ada lagi ya. Saya rasa ada lagi ya. Tak ada lagi dah. InsyaAllah. Okay, tak apa. Inilah yang dia lah yang salah satunya daripada syarikat Cina yang bebas, free, apa dipanggil tu apa? Independent company yang lokal, dipanggil SRC. So yang Mr. Tan ni nak tahulah apa ni perkembangan. Perkembangannya sekarang Mus dah tak ada. Sekarang Yanzen yang dulu masih beli dia pun dah buka mata. Start. So saya buatlah satu rancangan supaya sebelum apa berlaku nak buat album ke bla bla bla, belum sign contract, saya ada satu cadangan macam mana. That's my own idea and my I hope it works lah. Saya ingat Mas Umar. Tapi Alhamdulillah dia ikut lah cara dia. Nak cerita. Okay, sebelum saya nak buat album ni dengan Mi, mudah-mudahan boleh pergi jauh lah. Saya pun tak tahu macam mana pasal ni sign contract kan. 2 tahun lepas tu tambah lagi setahun. So saya akan lama dengan dia orang. So check tengok search Amy keluar, siapa nyanyi? Ada budak baru ni. Okay, Phil. Wings. Abi keluar masuk Mel dengan Mus sekalian. Time tu Mus dah tengah-tengah kita dah kira Mus keluar masuk ini Joe panggil dia Phil. I still feel apa tahu pasal tak boleh pergi. I'm sure is Phil. Semua jaket biru jelah. Bukan saya kat Phil ni menggesikkan hati Joe dengan Mus saya dengan rakan-rakan ya. Saya kalau dengar saya wawancara ni sampai tempat sebab ini ad punya jangan. So kalau kecil hati minta maaf saya minta maaf. Tapi yang faktanya gitulah. Kalau apa yang berlaku dengan kumpulan penyanyi lain, kalau dia tak deliver betul-betul, dia akan fail. Walaupun penyanyi tu hebat. Saya bukan cakap hebat, tapi saya punya formula tu at least something jaya lah. Saya panggil Arwah Samad, sit down, sebelum nak start ni, you have to listen to me very carefully because it also affect me. Kalau tak jadi saya akan jadi sama macam Mus, sama dengan research yang dah keluar dah, penyanyi yang macam gitu je. Same thing gonna happen. So what you gonna do? So ini yang saya jelaskan. Bila saya jelaskan dia, dia macam okay try, play. First, bila album tu keluar, setiap negeri yang ada mall yang boleh tu, saya rasa mesti diorang akan ambil punya bila kita nak launch album atau kita nak perkenalkan album tu. So start from the Pantai Timur dengan North area kan, semua kita buat. Meletup babe. Time tu punya orang nak beli album. Jadi itu satu kejayaan. Dia suka saya. But what happened is before kita buat album tu, saya cadangkan diorang, Samad, I hope kau produce sebab saya rasa budak-budak ni tak ada masa nanti nak buat studio, nak buat your work lah pasal gitar mesti nak buat. Kita tak ada time. Minggu mesti ada show. So saya macam okay tak apa. Gitar dijaga, drum semua dia pakai session bla bla bla, tapi saya have to make sure that you kalau boleh music diorang yang dulu dan sampai yang last kali konsep dia kena sama. Kekalkan. Tak nak santum baru ke, nak buat rap kan dalam rock tu ke atau nak speed rock ke, janganlah. Saya akan nyanyi sebaik-baiknya dengan suara saya sendiri. Saya tak akan suarakan muskan, saya tak akan buat suara macam Amy ke apa tak. Yang berbiji smart own voice. Macam mana saya berjaya dengan Rasib Blade ataupun solo. Saya kata gini, tengok what happen. Dia bilang, okay, pemilih saya tengahkan. Dia cakap okay. Sekali bila Samad tu, saya make sure lah Samad buat solo biar Abu can carry lah nanti lepas show senang kan. Jangan sangat sungat. Tapi Abu quite okay lah. Dia boleh catch up cepat. Dapat solo dengar pun macam original. So Alhamdulillah lah. Dan dia buat gitu dah meletup satu album.
That was Zeitgeist. Banyak kontroversi. Tentu arwah lalu ada. Lepas tu ada touch by Engku Aziz, arwah Engku Aziz, sentuh pasal bahasa digunakan dalam tak kira lah dalam acara-acara bahasa ke album ke, dia sentuh lah macam Zeitgeist. It's not easy to understand what is this kalau in the Malay, macam mana kau nak sampaikan perfahaman pada orang Melayu. Ini pasal dia nak jagakan tu martabat bahasa dan juga kita punya sebagai Melayu. Betul juga. Apalagi Maksudma pun call untuk dapatkan satu dipanggil press conference, kalau boleh jemput datang dah. Kalau ada kesilapan kita tolong tunjuk ajar dan cerita. Dia tak dapat datang. Dia time tu wife dia cakap dia got something to do, tapi wife dia datang. Dia sampaikan apa yang Engku Aziz ni. So is to preserve bahasa Melayu. Bagus kalau ada bahasa macam ni Zeitgeist, kita mungkin tak faham, tapi bahasa ni daripada Europe, tapi bila relate tu dalam Melayu tu nak sampaikan tu, it's good to have that knowledge, sampaikan. So itu adalah satu controversial ataupun satu sentuhan daripada orang yang orang yang kita respect ni kan, disentuh ni kan. So tell him lah that one point. Tapi orang nak tahu lah macam mana Yanzen dengan May. Saya cakap tengok nanti kita punya show, tengok apa jadi. So I hope you come down tengok show. Back. Syukur juga. So it works. So macam ni kita alhamdulillah. Sebab saya dah controversial on that. Saya dah dapat kerjasama dengan Lolo untuk buat lirik mana boleh sentuhkan orang ramai, untuk dapat tanda tanya kenapa saya gaji ni, Yanzen lain lah. So benda tu semua bermain peranan. So kita pergi show, wow. Okay, this Zeitgeist, watch out. Second year keluar Wira Cyborg. Pula gila Wira Cyborg ah. Ni lagu pun Asyad bilang, "Oh cantik, Abu dapat dah dia punya riff kan. Bagus ni. Siapa yang nak? Ni kena Lolo juga. Kita duduk cerita. So about perjuangan warrior, because aku memang aku mesti nak warrior. Aku tak buat lah, kau buat lah. Satu-satunya. Sekali dia buat Wira Cyborg. Aku pergi jumpa artis yang lukis, jadikan aku cyborg yang handsome. Dia lukis lah. Setiap orang lah setiap band tu semua ada watak masing-masing. So, yang gitar use pakai satu kapak ni bentuk lah. Tapi cantik lah, is airbrush ni kan. So it tells the story of the album. So bagus lah. Betul lagi. So saya cakap macam syukur lah, that it works lah. Tapi itu lah sebab kalau orang tu kalau nak menunjukkan setiap album ataupun whoever lah kan, you have to do your best lah. Macam you kelebihan you pada suara, kelebihan you pada dia. So saya tumpukan itu lah. So saya macam feel macam quite satisfied lah. Perjuangan yang saya bawa May naik lagi, syukurlah. Saya rasa macam bangga lah. Abang rekod dengan May 2 album 3? Sebenarnya 3. The last was dengan BMG sign. Ada lagi ada political and controversial between the company and wartawan punya company and me. So bergolaklah sesuatu perkara yang berlaku. Tak cerita pun personal lah. Ada antara syarikat rakaman abang dengan wartawan punya persatuan ataupun semua syarikat-syarikat wartawan tu. I see. Doesn't like me. Tapi dah rakam lah album yang ketiga dengan May tu. Dah buat satu, lepas yang kedua tu kalau you buat juga keluarkan album, kita tak akan sokong album tu. Boleh buat macam itu. Saya dah mati, saya cakap, wow, korang hebat lah boleh saya punya pensiaran nasi dan Perut nasi. apa yang ada pepatah Melayu tu. Letak pasir. Tak pasti kat makanan ke atau nasi kan, ataupun other words. Dia cakap taruh pasir dalam tu kan. Yalah, mata pencaharian saya kamu rosakkan lah. Oh wow. That happened lah. That was happened when I got married, and they not happy about it lah. Because I want that ceremony tu bila nak akad nikah, saya gugup. Saya cakap wartawan tak apa boleh, tapi tunggu sikit akad luar. Saya dah akad, dan dia datanglah macam biasalah. Nak apa-apa. Dia orang boleh macam tak puas hati. So this one waktu ni dia betul-betul kau bagi kat TV. Wah, dia punya sebut apa tau? Wah, dia mengalahkan macam Michael Jackson. Wow, I am Michael Jackson punya tu taraf. So I was like, why what's happening ni? Kan aku ajak you datang, saya gugup. Memang 2 kali pun kena lafaz. Because of the mic dia technical, tapi tak apalah 2 kali. Tapi saya gugup lah macam, alamak, panjang tu Sharifah, Nur Azrinda binti saya Abu Bakar, gila kau nak hafal. Saya macam, alamak please lah, janganlah gugup. Pasal mic rumah dengar ramai kan. Masa tu kat Gombak lah. Rumah tu kat Gombak. So my parents pun sampai, my brothers semua kan datang. Saya told them not to do anything. Because I ada abang angkat to biayai semua sekali saya punya ni. Om, the lelaki punya part. Wah, dia macam, ya ke? Ada bouncer babe.
Dia punya sponsor security punya company. Dia semua ada black belt. Serius. Lepas tu yang company yang yang security ni adalah sedara dengan diorang. Jadi we are not like kita tak ada apa-apa, semua okey. Yang kata itu blog macam ibaratkan macam kurang ajar lah. Tapi I don't think so lah. It's just a formality. Macam Jansen ni perlukan space untuk dia. Kalau datang ramai dah kumpul nanti takut dia gugur. Dia tak sampaikan macam itu. Tapi the way dia macam menghalang tu macam ibaratkan, wah kita ni foto dah dari undang. So dia macam tak puas hati keluar kat TV. So I was like, Allah Akbar, kenapa And then dia buat I heard about it lah. Dia buat satu meeting with all the wartawan tau. They are not happy. So diorang vote majority. So they say, okay, we want to ban Jansen. Sedih saya. Selama yang saya kenal diorang, selama yang saya so down with them, so I'm happy with all those people who help me in Malaysia ni kan. Diorang nak jatuhkan saya. What to do? Korang bukan saya yang nak minta tolong, nak beg. No, I'm not like that. Kamu tak akan matikan saya dalam periuk nasi saya. Allah Ta'ala menentukan. So it happens like gitu. Jadi sampai menangis ada macam apa ni kita dah no, it's not for me to say forgive. I already forgive you all. Tapi perbuatan itu tetap kamu kena jawab lah, because it's the thing kan. Kau boleh Tuhan terima lah, alhamdulillah. So it's very important to jagalah hati masing-masing ni kan. Kerana it hurts kan. It can hurt people. Pencarian tau, you can hurt people until that extreme. It's not good lah to me. Terus bila orang berjaya kan, kita bersyukur lah, minta dia pergi jauh lah. Ini tak ada, alamak dia jauh, alamak kita dah, kena turunkan ini. Takut pasal tu. Saya pernah kena fitnah, bersedudukan dengan tangkap basah dengan maid ke apa kan. I never pergi su ke apa, my saudara kat sini, ni boleh fight ni, boleh dapat banyak ni. I think about $500,000. No lah, it's not my money. Whose money is that? I don't know. Itu bukan saya punya kerjaya, mata buang saya tak nak. Front page tau. Saya kena fitnah. Bila bang? I was dah kahwin belum Dah kahwin. I think it's about 95, 96. Does it affect? Dah kahwin. Did it affect your marriage? No. Pasal sebetulnya tak berlaku pun. Cuma benda tu keluar kat front page. It was like a real thing that happened. Kali berita harian bongkar, dia banyak kata, macam mana nak coverkan cerita yang tak tahu kenapa jadi gini. Tak payah. Betul ke kan? Tak. Mari kita cover. Tak nak. I don't want. It's not my problem. It happens. Dia kena fitnah macam itu, tapi tak payah nak melompat. Relax lah. Kena fitnah dan kena benda. Tak betul, tak apa lah. Majalah tu pun keluar pun, it's a new majalah lah. Tapi dia punya majalah macam nampak gah jugalah. Nama pun syak-syak kan. Tapi baru nak naik lah. Tapi dia bagi tu kau. Saya pun, tak ada benda lah. Alah, yang setiap hari yang baru-baru ni, 2 tahun lepas yang gagal Verganza tu kan, saya kena banyak kutukan gitu kan. So, aduh saya punya kawan-kawan saya kat ni nak itulah, nak bila saya tak payahlah. Gagal Verganza. Kan saya cakap macam tak betul lah. Pasal saya not very well. Kita cakap macam lalu. Ni kena ais lah ni. Lah, tak payahlah. Tak payah nak itu. Nak apa? Lawan-lawan. Orang cakap apa? You sentak benda-benda ni kan. It's not important. It's their mouth. Dia punya sangkaan. Punya pasal lah. Tapi dia kicau. Dia nak macam cari siapa ni. Kenapa dia nak bila. Nak cover up lah. No. Don't ni. Tak payah. Kau tengoklah dia. InsyaAllah kalau Tuhan diizinkan dalam sebulan ke apa. Tak ada kon senyap terus. Betul. Tak ada lagi senyap ya. Berapa? Have you heard of that? Have you seen that? After saya pernah nampak berita. Saya nampak sikit tak nak. Macam, why am I like that? I dah macam, my mind dah tak betul. Tapi nak juga entertain orang. Kenapa dia dah? It's not going well. You know not, saya pernah sakit sebelum gout ni. Saya 6 months. I never sleep. 6 months. Boleh percaya tak percaya? 6 months kalau orang tak tidur, mati. Saya tak boleh tidur tau 6 bulan. Menahankan sakitnya. Gout tu? I don't know. They call it gout. I don't say gout. I think it's an attack yang ada kekurangan, kelemahan saya kat dada. Tak boleh tahan ni. Ada lagi tapi saya boleh. Di bahagian kaki abang? Di ibu jari? Tuduh kaki tapak tu. Tapak dia? Di sini. Ni ada rasa ni. Ibu jari jugalah. Dia ada rasa ni. Tapi saya boleh jalan, saya boleh kontrol. Sebelum tu, nak jejak tak boleh, nak tidur bila dah lina je kan. Few second dia. Dia datang. Kau dia macam ibarat kan. Dia ada terantuk kan.
Sekali sakit kan, dia akan tekan sakit kan. Ha. Ni tekan tak lepas. Oh, macam gitu tau. Dia nak Okey, betul bang. Saya betul. Macam saya boleh describekan tendang ini meja, sakit kan? Sampai besok sakit dia. Dia Bayangkan sakit, tu besok dia tahan ni. kita tak Tapi ada lepas. orang datang, mana sakit ni? Baru tekan gitu. Nak tunggu besok ni tekan lagi. Dah lah jangan tekan. Tapi tak boleh, tak ada orang sana tekan. Oh, macam gitu. Abang tak boleh ambil ubat? Ubat tahan sakit? Tak ada. Ubat? And after 2-3 months kan pada gitu kan, ada macam tak betul. Lama dia sakit tu. Tak betul. I boleh cakap, boleh jumpa orang ni, tapi macam sakit tahan. Lepas tu jumpa. Then, my mind is tak betul lah. I don't know how. Tapi I betul-betul I pakai itu je lah. Kalau makanan banyak herbal, tapi saya banyak berzikir, banyak itulah, banyak berserah. 6 bulan abang tak boleh tidur? 6 bulan. Saya pun tak percaya. Abang tinggal kat rumah abang yang sekarang ni? Rumah yang dah kena banjir ni? Sebelum banjir tu berlaku? Selepas. Selepas. Macam mana perasaan tak boleh tidur abang? I pun tak boleh. Abang boleh tak? Memang ada kan gitu, akan dapat rest, tetang sakit ni. Tetapi mata pun dapat jam, tapi dia akan tiba-tiba pum gitu. Selama beberapa jam saya pun tak boleh cakap. Saya pun tak nak ingatkan macam mana, tapi saya rasa macam 6 months gila dah boleh mati je. Because your soul is tak boleh keluar dalam macam itu je. Oh lama. Abang pergi perubatan ada juga tapi can't help sangat lah. Tapi after that 6 months, saya rasa macam saya banyak herbal, banyak tu saya banyak tenang. Suddenly dia dah kurang. Saya macam dah macam ni, dah boleh sentuh. Ada lagi ni. Tapi kalau saya terlanggar apa, sakit tak macam saya boleh. Ni ada tau lepas ni. Tapi bila rasa kulit lah, saya minta lah, janganlah gak atau apa-apa yang orang cakap nanti lama-lama dah rusak boleh potong kaki. Saya pun macam dengar gitu, orang kadang-kadang buat lawak kan. Jangan cakap tu kadang-kadang keluar tu kalau Allah izinkan mampu orang tu potong kaki. Apa perasaan abang dan bagaimana keadaannya bila abang mula-mula dapat tidur balik? Lega lah macam tu macam ni tu saya minta lah banyak perubatan saya ambil banyak macam herbs lah. Masa abang tidur balik tu, abang tertidur, lama pula aku tidur. Pernah sekali. Ataupun aku nak try tidur. Tidur. Macam mana abang tidur? Tak ingat lah tapi whatever it is yang berlaku gitu yang betul-betul yang dapat betul-betul punya tidur kan, puas 8 jam ke apa kan. Macam syukur lah, macam wah, terima kasih banyak lah dapat tidur je ni. Hilang terus. Sekarang dah okey bang. Lampungkan sakit tu. Saya pun tak tahu macam nak bayangkan. Memang sakit sangat. Kaki tu. Yang satu kaki lah yang boleh macam gini tak ada apa. Tapi tu sakit sangat. Dia punya sakit yang tak boleh nak digambarkan kan. Sama macam saya kontran tu terkena batu. Sakit gila kan. Tapi sakit gila tu macam gitulah dia tak berhenti. Dia tak nak dia akan kan? gitu je. Kalau kita macam lukis sikit. Okey dah sikit ambil ni. Wah, dia rega sikit. Ni tak ada. Dia buat apa pun dia sentuh je sakit. Sentuh pun sakit. Tapi gout tu daripada pengalaman saya sendiri pun memang doktor tak boleh nak mengesahkan ni gout ke. Dia boleh tengok uric acid kita tinggi, lepas tu ataupun dia kena sedut kristal daripada itu kan. Kalau tak dia assume telltale sign dia. Simptom dia. Nerve cell tu akan mati ya. Atau macam rosak ke apa ya. Tapi cerita tu menyeramkan, tapi apa kan Tuhan nak bagi aku kekuatan-kekuatan. Tak adalah. Seadanya dia terima. Wow. Sekarang ni abang tidur okey lah? Alhamdulillah. Since itulah dah berapa tahun dah alhamdulillah. Masih menanggung kan, tapi tak ada macam yang first 6 months tu kena gila-gila sakitnya. Dalam masa 2 minggu ni memang ada beberapa orang bercakap pasal keadaan yang tak boleh tidur. Saya pernah jumpa seorang lelaki. Sakit apa? Bukan sakit macam saya. Dia memang tak boleh tidur. Dia pakai enzimia itu ke? Kalau yang tak boleh tidur apa? Is it something like that? Amnesia. Amnesia is it? Dia susah tidur kan? Insomnia. Insomnia ya. Saya pernah jumpa satu orang ni masa tu umur dia dekat 40 ke 50 lah. Saya umur 20 lebih. Dia jalan-jalan, saya tegur dengan dia. Dia cakap saya dah 10 tahun tak boleh tidur. 10 tahun 10 tahun tak tidur. Badan dia macam tu lemah. Cik baik dia saya 6 bulan, dia 10 tahun tau. Betul, doktor cakap. Macam mana? Doktor cakap dia patutnya saya dengan kamu. Saya host pula. Doktor cakap dia sepatutnya dah mati lama dah. Mana boleh orang tak boleh tidur 10 tahun? Dia cakap nak dapatkan macam ni pun tak ada. Allah. Dia tak boleh tutup. Wah, scary lah. Amat scary. Boleh dapat jumpa orang tu? Saya jumpa dia sekali je. Saya jalan dengan dia lama. Saya nak dapat juga pengalaman dia kalau boleh dapat jumpa kan. Pasal dia akan jadi satu
spiritually ya, you akan dapat interact, komunikasi dengan diri you. Kenapa dia nak jadikan you macam itu. Macam tu, Sometimes it's ujian juga kan. Ya. Rasa otak manusia ni ada terlalu banyak misteri lagi yang belum Betul lah. terhurai. Macam simple lah, macam saya kena bencana itu, baru cakap macam mana keadaan yang macam mana apa you, saya cakap tak ada, you kena reda. Saya terima je seadanya. Walaupun you nampak saya dah belanja ni banyak kan, tapi ada lebih teruk daripada saya kalau gini. Saya cuma reda je. Mudah-mudahan korang doakan saya panjang umur, saya berteruskan lagi saya punya perjuangan di dunia ni. Saya alhamdulillah. Macam gitu je. So saya nangis kerana saya nampak kotoran-kotoran di rumah ni, sampah dengan banjir itu adalah saya sebenarnya. Saya yang buat banyak-banyak yang tak betul. Itulah dia menunjukkan saya. Mungkin ada anda ke atau yang lain. Saya rasa itulah yang sebenarnya yang dia tunjuk. Lumpur. Banyak lumpur saya dalam diri saya. Saya nampak kenapa saya tak betulkan apa yang seharusnya saya lakukan dulu ini. Tengok, inilah dia. Inilah dia yang sepatutnya saya insaf. Saya bagi tahu gitu lah. Tapi nak kekuatan tu, itulah dia. You kena rasa ujian tu. Tu sebab saya reda, tak apa, whatever. Saya kata, it's okay to me. Ada orang Mak Saleh, where is God? I challenge you. Begitu kurang ajar dengan Tuhan yang menciptakan dia kan. Saya dah pernah tengok gitu orang kan. Tapi apa nak buat? Dia dah pilih macam gitu kan. Tak puas hati dengan perkara-perkara atau kehidupan dia kan. Tu dahsyat juga ilmu-ilmu ni. Kan sampai dia tengok anak dia tak salah meninggal. Kenapa Tuhan boleh sanggup cederakan atau matikan anak yang saya lama tunggu jangan dapat kamu ambil? Tak adil. Adakah kamu boleh challenge God like that? So waktu tu macam gitu kan pemikiran ataupun perfahaman dia terhadap percayaan tu. Jadi masing-masing kena ingat lah, benda tu dah kita nampak, pernah kita dengar, pernah ada orang lalui. Tapi yang matlamatnya sekali itulah kita kena cari kebenaran tu dalam diri sendiri tu. Dengan Me tadi tu bang. Me punya album yang Like Guys tu berat betul bang Ada lagu Inggeris lagi. Saya cadangkan. Saya masuk Inggeris. Kalau kita tak jual kat international, tak apalah, mana tahu sekali Mak Saleh datang Malaysia dengar lagu ni. Siapa buat tu? Saya buat. Apa buat? Yeah. Buat apa? Don't Stop Me From Knocking Doors, Obsession dengan Vision of Emotion. Semua dapat ilham tu dalam bahasa Inggeris, alhamdulillah. Boleh lah, saya rasa boleh dengar lah. Siapa kalau tune into YouTube punya channel tu, just write Obsession by MAY ataupun Vision of Emotion, MAY, tengok dia punya lirik dia. Semua ketuanan. Kenapa abang panggil dia MAY? Kenapa abang tak dia orang yang tak MAY. MAY ni sebenarnya bukan bulan Mei. Dia orang sekatan atas nama-nama masing-masing. Mus, Abu, Yus. Tak. Habis kebetulan saya masuk Yanzen. Why ada? Selamat. Kalau saya nama Zainal ke apa? Out. Zainal tak ada ya, tak boleh. Nama band tu sebenarnya MAY. Atas nama dia orang. Bukan May. Apa tu? Boleh sebut May juga. Boleh sebut, tapi sebenarnya MAY. MAY itu atas nama dia orang yang the first capital letter tu dia nama dia. Okay. MAY, Mus, Abu. Ya. Dan jelas lah cara abang bawa band tu your own way lah, bukan No, it's not my way lah. My suggestion supaya music tu must be May. Jangan larikan tu. Nyanyian tu. Takut nanti kau terpengaruh kan, so kau buat lagu search tapi by May. Kan? Something like that lah example dia. Tapi abang tak terasa berat sangat ke May ni album tu bang? Yang That Guys tu. Berat. For You. Macam saya rasa abang memang masih tu bertenaga jugalah, masih bertenaga. Jauh beza abang punya carry tu dengan because Me cara lain. Dengan Rusty Blade. Lain pasal dia orang lain. Pasal dia punya konsep tu Me tu lain dengan Rusty Blade. Rusty Blade is better, dia orang macam rock and roll ke, tapi tak tahu apa dia cakap, dia punya improvisation tu by Arwah Samad tu just nice to fit in for that generation 90-an tu kan. So kenalah at least dia punya lagu tu interesting. Melody saya buat sendiri. Tapi dalam buat structure music tu saya masih sedap lah ni. Okay, record. So lebih kurang sama macam konsep saya buat dengan Rusty Blade. So alhamdulillah lah bila dapat lagu-lagu macam itu, senang untuk saya dapatkan melodi yang lebih cantik untuk itu deliver kan. So it's good lah that way happen. Pasal melodi bukan senang nak, itu semua ilham tu, bukan kita suka-suka nak letak macam itu. Because saya ada family on one chord kan, macam si tak boleh suka ke masuk suara apa pun. Dia kena melukan dia ke, kena hushkan dia ke. Tapi bersama May abang enjoy I really do, yeah. Era tu. Yeah, I really do. Because something different, satu music yang lain daripada Rusty Blade kan. Semua shock bila kita ada nyanyi dengan band, it feels good. Kalau mana Swan solo, lepas tu dengan band dengan Askar ke, dengan mana-mana punya negeri, apa dipanggil tu combo ya. Ada pula yang kita main Tamisari ya.
What? Tamin Sari? Mana yang kau bawa ni? Nak sangat tau. Yanzu dah nyanyi kan kita main combo. Tapi nak main lah Tamin Sari. Kau gila ke apa? I have to be sure tau. Kalau kau main Tamin Sari, aku nak dengar kau punya that distortion ke, drum je roll ke, whatever sound ke. Mesti nak sibuk. Tidak, aku tak boleh nyanyi. So dia macam, boleh bang. Try lah tengok macam mana. Sampai saya nyanyi pun dia macam, kau buat apa solo je gitu. Kadang-kadang dari lagi aku dah kat sampai Hamsan kau terkolak je gitu. Tapi tak apalah, dia nak try kan. Dia macam bersatu macam jaga kat sini orang nyanyi lagu saya speed. Okay. Senang tak nak persuade abang masuk ke Gavaganza? 3 kali saya turn down diorang. Di masa yang di tahun Sebelum yang sama? yang 2020 tu. Sebelum lagi. Diorang pakai dia gunakan orang tengah untuk approach saya untuk terimakan tawaran tu. Yang sebelum-sebelum tu saya bilang tak nak lah. Pasal ramai lagi artis yang ada nama tapi tak menonjol ataupun tak boleh pergi apa. Orang bantu dia lah. Masih naik. Mana tahu berjaya. Ada dah sikit rezeki kat diorang kan. Saya tak nak lah. Ni pertandingan saya biasanya pergi pertandingan daripada saya sekolah lagi saya nak try menyanyi dan tak pernah menang. Betul juga. Yang bagus-bagus macam hebat lagi. Saya tak pernah menang. Saya tak payahlah nak menyanyi. Saya pun suka-suka je. Time tu hobi. Kita macam minat band. Saya tengok kat jiran saya, ada studio. Lepas tu ada orang kahwin. Saya tengok, minat tu timbul macam itu sendirinya. Tak ada orang galakkan saya. Cuma bila saya cuba-cuba, ada orang cakap, boleh lah. Nama apa? Yan. Okay. Saya tak bagi tahu nama saya sepenuhnya. Macam mana kan? Dia pelik lah kalau saya cakap Yan. Jadi Yan lah. Bagi orang nama Yan. Jadi lama-lama bila ramai dah macam, kita macam community punya residential, dia nama-nama lain tau. Macam ada Kingstown, Jurong, ada yang kat Geylang kan. Jadi kadang-kadang orang-orang ni dah dapat nombor kita. Bila kita dah balik, nanti ada orang kahwin, nanti orang Geylang yang call. Bercakap Yan tak? Yan. Dia ada orang kahwin ni. Itu lah kita punya komunikasi kita. Macam mana kita nak menunjukkan kita punya bakat. So pergilah. Kau dapat peluang biasa mesti sampai 10-12. Dan dia nak break kan, lunch kan. Kita take over supaya menghiburkan anda semua. So macam kita saya dikenal macam itulah komuniti Geylang. Ada Yanzu ni. Begini. Padahal bukan artis pun. Just itu macam apa dia panggil? Freelancer lah. Atau suka-suka yang minat muzik kan. Kita cuba try bakat kan. Betul-betul wedding singer bunyi sounded bang. Tapi tak dapat pun macam apa kontrak kahwin kan. Sebab dia kena sediakan banyak lagu kan. Saya tengok daripada pagi ni pukul 10 sampai tengah hari stop break. Sejam dia makan. Lepas tu kadang-kadang ada guest band, tak ada orang luar nak main jam. Pukul 2 orang start balik sampai pukul 4 habis balik. So biasanya band-band tu yang dapat job-job kahwin kan. Saya tengok kalau kita nak phone kahwin, lagu tak cukup lah. Kita ada 3-4 lagu je sebenarnya. Bila kita nak perform kan. Macam Expo pun sama. Kalau Expo dia cakap dia bagi kita apa 10 nasi bilik, orang nyanyi nasi bilik kita macam apa ni curtain raiser kan. Banyak Expo juga time tu. Lepas tu kita ready lah bawa 4-5 song kita nyanyi biar nasi bilik tengok kita nyanyi kan. So, saya pun berangan lah. Pakai cermin tu. Belum lagi laser kan. Tentu lama-lama tak macam mana dapat kawan dengan Zan, because walaupun Zan satu area, belajar agama pun sama-sama, sekolah pun, sekolah menengah pun sama kelas, tapi kita tak pernah berkawan. Tak pernah, walaupun sama kelas? Tak berkawan. Kenapa? Maksud saya bukan musuh. Kita ada puak-puak. Kita macam racist lah kita ni. Dia ada geng dia, aku ada geng dia. Biar, last week, well, so. Okay, gitu je, tak ada macam, last week, tak ada. Macam, dia, macam gitu je. Tak ada macam, last week suat, tak ada. Sekali bila macam kita bersama, kita tahu kan kita sama kelas. Tapi kita tak ada macam, dia ada dia live dengan dia punya group. Aku macam biasa je. Bila something that goes on, dapat klik, dia panggil. Try kita punya, tengok, last week, nyanyi nak keluar. Dia try, tengok, okay tak? Wow. Try lah. Sekarang okay, Alhamdulillah. That was 82 lah, around there lah. Sebab saya, at the same time bila dah jadi, kita praktis lagu, saya pun nak belajar lagu diorang apa yang diorang bawa kan. Saya dapat tawaran sebab Charity dapat khabar yang Rabi Syarif dah buat solo. So diorang ada kontrak kat Taiwan. They call it Pop Festival 1982 dekat Taiwan. So dia panggil siapa nak audition lah. Saya dipanggil, saya tak ingat. Saya pergi, Zan, kau baik pergi tengok macam mana kau, mana tahu kau dapat pengalaman orang lama. Tu juga Time tu kita tak tahu pasal dia bang, kita suka praktis kalau ada gig kita buat kan. So okay lah, try lah, mana tahu. Biasanya kan, okay, saya pergi lah. Dia pergi sekali dah audition, lagu apa lagi ni. Saya nyanyi sebaik mungkin kan. So confirm saya dapat pergi. Dapat? So dia punya manager, dia pun kerja kapal, pergi office dia. Saya tanya, kita sebenarnya ada ini, Radio Syarif dah putuskan gini. Kebetulan pula kita dah sign kontrak dengan ni, kontrak. Tampak sayang kalau putuskan gini. Boleh tak you nak jangan tak
tak banyak lagu lah sekali tu. So hafal lagu ni about another 3 more weeks apa kita fly to Taiwan. Ada dia macam Woodstock tadi, macam Woodstock tau. Dia panggil apa, Asia Pop Festival. I think it's tak tahu yang kali keberapa, tak tahu lah. Tapi it was interesting. Allah, wah, international. Tapi banyak kan semua band is a club band. Bukan dia panggil Rahib ke, dia panggil Search ke, tak ada. Orang Malaysia gini kata, apa ni? Oh, band club. So dia banyak lagu-lagu yang mana orang Taiwan boleh faham. Dia cover lah lagu-lagu orang, tu je lah. Tapi yang saya buat, what happened was that night saya pun create something like that. Both night lah, kita main 2 malam. So I create something like, because China, ni Taiwan, orang Cina kan. Kalau saya cakap orang putih pun tak faham. Macam mana nak dapatkan diorang ni supaya dapat perhatian. Sekurang-kurangnya lah, saya bukan yang popular, tapi nak dapatkan satu vibe ni kan. So, siapa saya buat tau? Can you understand me? Semua diam. You, me, I'll sing. I cakap begini tau. Can we wave your hand? Okay. You want to listen? Cakap macam boleh lah. Apa saya buat, pendekkan cerita tu saya buat macam tu. Suruh datang dapat. Apa yang selalunya kalau macam rock concert atau show kita orang ni gini kan, dia akan macam orang akan layan, tangan akan naik, akan ayu gini. So boleh tolong saya tak gini untuk menjayakan show ni. Saya dari Singapura gini kan. Orang lagu-lagu ni banyak bahasa Melayu. Kalau mungkin tak faham, dia tak apalah, kita ada lagu Inggeris juga. Mungkin kau dah tahu. Cakap kan orang. Okay, kan boleh. Saya tanya orang macam cakap gini. Dia tolong sikit lah, bukan saya tak duit. Tapi orang okey, dah start muzik. Okay, semua kat. Dia orang ikut siap. Okay, apa tu? Gini. Semua ikut. Dia ikut siap. Macam ni lah. Habis tu ada profesor cameraman kat atas, kat tepi kan. Kat bawah profesor make up hotel. Wah. Saya dah cakap Cina. Apa cakap? Konsert macam real. Sekali Malaysia cakap, bagus lah. Macam mana kau dapat idea ni? Saya tengok banyak video. Video loudness, bla 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 kan. Jadi, macam mana kau boleh tarik orang-orang ni? Dia semua duduk macam kat atas bukit. Rendah-rendah. Dia pontong besar. Jadi ada sini 20 orang, 10 orang ni kan. Dia beramai. Jadi dalam 600 ke ada kita. Semua saya paksa. Saya cakap, hey, Habib. You come. Gitu tau. Saya macam gitu. Tak payah nak sebut cakap Cina dalam, tak payah. Cakap broken English lah. Dia cakap Cina bukan faham kan. Macam Burm sama macam lagu apa lagi. This song very loud. Boleh dia cakap bising. Macam kita bawa lawak ni. Tapi dia tak tahu macam apa kau cakap ni. Tapi ada kan. Very loud. Ba gitu. Okay, stand by lah. Cakap ada hati tau. Sangat kuat tau. Dia ada letup-letup. Memang ada fireworks semua tau. So, lepas tu kita dah plan lah dengan punya technical semua kan. Time tu lagu Burn. Full lah, style lah. Pasal kita bila burn ni kan, dia punya timing dia, api burner tu misalkan keluar. Pah kan. Kalau dia nasihat kan, you don't go to that. Bahaya. Boleh bakar rambut, muka. Situ je. About 1 meter, don't near. Okay. Sekali masuk kalau saya nak burn kan, saya burn. Lepas tu semua angkat tangan. Full lah, rock and roll lah. Tu saya balik pun puas hati lah. Dengan street charity. Ni street charity. My experience dengan diorang. Time tu cuma Rosli Mualim dengan Abang Mat yang main gitar. Main drum. Dua orang. Yang lain semua baru lah. Yang keyboard, piano, Ahmad Jaafar punya anak, dia Singapore punya orkestra punya tu, barang lama, anak dia. Dia nak main keyboard. Bassist anak muda, nama pun Razak juga. Semua tak kena kita kat situ lah. Saya rapat dengan Rosli lah apa nak buat. Ini sebelum Rusty Blade ni bang? Tak, dari mana Rusty Blade juga. Tapi saya buat pulang ini, saya cakap, pergi lah. Dapat pengalaman. Belajar dengan orang lama ni. Okay lah, saya pergi lah. Lagipun dia kat Singapore pun praktis, tak apa. Dia cakap, dia orang okay lah, open minded macam, tak adalah macam charity. Mak saya tak ada, balik je. Jangan masuk Rusty Blade, bukan ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun. Ni charity nama besar. Terus ikut. Padahal saya balik tu, ada offer kat Australia, nak pergi tak? Australia pula. Offer tak ada. Charity pergi show. Charity. Tu ambil pun best juga. Mak saya cakap, charity Rusty Blade apa ada? Betul. Tak ada album. Budak muda ni orang lama, orang pengalaman ikut charity lagi bagus. Mak saya, alamak, aku nak cakap mak aku, no, because ini tak sampai ke era era baru ni, saya masih nak pegang tu better tu, kalau boleh dapat peluang tu buat lah kan. Kali cakap, okey lah, tengoklah macam mana. Sekali I turn down. Tak nak pergi. Dia cakap, nak pergi tak? Wah, semua bayar semua US dollar, babe. Dia bilang, syok saya pergi Australia. Saya tak pernah pergi Australia. Taiwan pun saya tak pergi. Pergi shopping best. Ni, dia ajak lah pergi tempat ni. Ni tempat semua yang mas-mas, ada perhiasan-perhiasan jewelry. Kali saya pun tak tahu apa nak pergi mak saya. Saya beli jet lah. Besar tengok saya. Ini original, bukan beli kat Chinatown tau. Ini from China tau. Jet. Makasih mak saya. Punya besar hati. That's the only thing lah. Dapat $1 ni pun, dapat beli jet untuk mak saya. Itu saya ingat tu je. And the rest is all history. Macam wow, macam tour concert je. Quite interesting lah.
Baguslah belajar dengan orang lama ni. Itu sebab saya sarankan pada anak-anak muda yang nak main band ke nak main solo ke, jumpalah orang-orang hotel masih ada hidup ni kan. Dapat pengalaman, dapat yang apa untuk menambahkan ilmu kat diorang ni kan. Well, up to you. Dengan Mei dulu banyak juga show bang Oi, tak berhenti tak. Alhamdulillah time keluar That Guys lah. Tak berhentilah most of the weekends lah. Friday, Saturday mesti ada. Bukan mestilah macam alhamdulillah. Tu sebab bila buat kat studio tu, tak ada siapa yang buat. Cahaya seorang buat vokal, yang semua session. Serius. Yalah. Ada satu dua lah man dapat okay nak buat lagu ni dia main drum. Tapi kan time. Dia pasal duit kan, studio bayar kan. So dia jagalah benda masa apa ni untuk session punya time kan. Pasal tiap dia rugi kan. Tapi tu album tu macam dahsyat album tu. Album That Guys tu. Good producer tu sebab bagus. Sebab saya tak nak ambil producer lain. Semua dia je. Saya main solo pun selamat. Senang dia tahu saya punya cita rasa. Saya tahu cara dia selamat. Because saya tahu bila lain-lain gitaris semua, dia orang suka menunjukkan diri sendiri. Dia tak menunjukkan mainan dia orang dengan lagu. Keperluan untuk lagu tu. Pada lagu. Yeah. Itu yang penting. Bukan pada diri dia. It's okay lah kalau nak berdiri. Allah rezeki masing-masing. Tapi pada no. A song, you're involved that you have to be in that song. Bukan you shot sendiri. Ataupun nak tunjukkan diri sendiri. Yang sebagai penutup juga abang. Sebulan ke 2 bulan sudah. Yang sudah. Abang ada dan Rusty Blade ada buat performance di Penang. Pindah ke Bukit Bintang. Oh, tu last year bulan 12. Dia kan nak sepindah tahun baru kan. Dia boleh pada November sampai Disember tahun baru. Oh, dah 3 bulan yang lalu Ni nak share. Macam baru je lagi. Macam minggu lepas. Kalau tak silap saya, itu adalah show pertama Rusty Blade kembali ke Pulau Pinang setelah berdekat-dekat. Oh, dekat lama. Nombor 1, setelah sekian lama tak pergi ke Penang. Nombor 2, sepanjang Tapi sebelum tu pun kan ada buat kan kat Bukit Bintang kan. Singapura pun ada juga bang Itu celebrate 40 years. Itu 2019 itu apa nama bangunan tu dah launch. Kami kebetulan ada lama Allah tu pushkan nama Rusty Blade tu untuk kehormatan launching that building tu kat Gilang tu. Bangunan tu digunakan untuk sebab takraw sampai that lah. Sebelum tu? Buat baru. Sebelum 40 years tu? Masuk Rusty Blade show tak tahu. Show Rusty Blade. Yang abang sekali terbabit. Yang itu kat Gilang, lepas tu for Penang lagi tu. Alah, sepatutnya kita buat dekat Sengkang Besi tu, yang airport kan, airport Askar tu, sepatutnya terus cancel. Tu PKP kan. Tu just pasal COVID. Yang lagi satu tahun apa dah? Yang F1 tu tahun musim keberapa dah? Ada satu syarikat ni kan, dia biayai semua banyak top band lah. From Surge, Left Handed, Rusty Blade, Wings, semua bawa band. Tu dahsyat juga, tuan big giantnya dekat nama apa Bukit Tiara. Dalam masa dekat ni apa yang kita boleh expect daripada abang dan Rusty Blade? Bulan Mei lah minta sebab itu mungkin saya akan menghadapi lebih banyak lagi lagu saya akan nyanyi. Saya dengar macam wow. Saya kena banyak bawa oksigen, mungkin 2 tank oksigen. Dan yang bestnya sekali, kita akan bergabung dengan kumpulan ekspedisi yang mungkin lama nak tengok kita dua band ni merentap sebagai apa band-band terkenal metal band lah, atau rock band lah. We're expecting Mei untuk Singapore punya rakyat lah. Ada lagu-lagu baru bang? So ada akan diselitkan satu lagu baru. Tak tahu, tak keluar lagi. Saya rasa macam dia nak peramkan lagu tu ke. Saya tak tahu. Tapi minta lah biar dia release cepat-cepat lah. Lagu berjodoh juara. Itu akan antara satu. Yang lain, saya dah dapat lagu tu tapi belum lagi buat melodinya. Dan tajuk pun saya tak dapat gambarkan apa dalam lagu tu nak jadikan apa cerita tu. Melodi semua belum, semua dah susunan solo semua dah ada. Saya dah dengar struktur tu. Saya cuma nak masukkan melodi yang sesuaikan dalam tu. Oh yo. InsyaAllah, tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Quite heavy. Song tu quite heavy. But interesting. Memang seronok lah kalau sebagai pemuzik dia akan jadi satu untuk diuji kaji. Eksperimen. Lastly bang Tak habis ke? Itu tahun dah. Oh, dia nak buat puasa. Does it get harder ke bang? Sebagai seorang penyanyi bang? Yes. Yeah. But I take it like tak apalah. Macam ni lah kan. Kehidupan sebagai orang seni. Jangan sampai kita dihina. Ahli muzik. Jadi kita biar kita teguh kuat
dan bagi semangat pada orang anak muda yang siapa yang nak cuba dalam muzik. Saya rasa memang ini agak tahun seterusnya kita move on, tapi dia agak berat, tak semacam dulu. Semasa yang dulu kita pernah buat album dan jual album bentuk daripada CD tu kan, atau kaset tu kan. Kita mengalami dalam cara gitu, kita tahu jauh mana kita pergi. Kalau banyak kita jual, mana ramailah peminat. Kalau macam tak ada album jual, maknanya kita tidak dikendali lagi. Jadi kalau macam sekarang semua mengharapkan dari video ataupun mengharapkan lagu yang kita buat untuk menjual secara gitu je kan. Saya tak mengalami lagi kan. Tapi kalau tak berjaya tu untuk artis yang terkini lah kan, dalam kehidupan orang, cara macam mana nak naikkan taraf lagu masing-masing. Sedangkan kita kena mentabakkan muzik. Tapi dia jadi macam lain pula, macam yang sekarang kita nampak ni, yang saya nampak, sebab kebanyakan saya nampak lagu yang dicipta tu khas untuk TV punya drama, untuk dia lariskan supaya orang dapat menonton, bukan beli. Zaman saya orang membeli itu adalah satu sokongan untuk orang berikan kami semangat. Tapi setakat macam untuk follow apa namanya, like, adakah itu like itu kita bayar ke? Saya macam tertanya-tanya macam dia boleh berjaya. Oh, mungkin satu rancangan seperti YouTube, kalau kita berjaya sampai berapa puluh ribu ke 1,000, kita akan dibayar oleh rancangan tu. Saya ada dengar macam itu. Jadi kita kena selalu teruskan untuk buat macam itu. Tak macam kita dulu kan. Macam kita ada masa untuk 1 tahun, kita plan berapa bulan untuk album, lepas tu plan untuk promotion, lepas tu plan untuk kita show atau perkenalkan lagu album yang dia anda keluar ni, dan kita buat show sambilan. Dah sampai ke 9 bulan. So the next 10-11 months tu, sebelum 1 tahun tu, fokus on another album. So sekarang ni tak ada macam itu lagi. So pemuzik-muzik sekarang ni kena cari ulah yang lain lah. Macam saya pun tak tahu macam mana, sebab saya tak dalam suasana macam itu. Cuma pada saya, alhamdulillah, cuma lagu hit saya semenjak daripada tahun 86 bila album tu keluar, alhamdulillah banyak permintaan daripada lagu-lagu seperti itu, dan juga lagu solo album saya Insan, di mana saya diwajibkan menyanyi lagu untuk hiburkan orang. So saya selamat lah. So kalau ada orang undang saya, lega lah, lagu-lagu hit sudah ada. Tapi kalau saya buat dinner show, buat lagu-lagu rock ni, jangan lah. So, lebih baik saya buat konsert kan. Pasal lagu tu memang sesuai untuk konsert je. Betul. Tapi itulah, saya harap pada diri saya untuk masa depan tu, waktu saya berumur macam ni, saya minta mereka semua doakan saya supaya di mana saya berada untuk memberikan satu sembahan tu, biar ia satu yang berbaloi lah untuk semua. Dan saya harap pun saya boleh terus berjuang dan memberikan semangat pada yang lain lah, baik yang lama tu baru. Sebab dalam seni ni kita sebenarnya tak ada pencen bro. Tak ada pencen kan? Tak ada pencen. Mana ada pemuzik yang pencen. Selagi dia boleh lagi menyanyi, main gitar, dia boleh lagi gunakan jemari-jemari mereka. Pemain drum dia kena gunakan 4 anggota badan dia dan otak dia untuk apa dia programkan macam mana nak kiri tangan kiri nak pergi mana dulu nak kan. Jadi saya doakanlah kepada semua, semoga siapa yang mendengar, yang meminati muzik Malaysia dan meminati sebagai pemuzik, kuatkanlah semangat tu, teruskanlah. Kalau boleh, saya nampak yang riset malam minggu lepas kan, saya pergi tengok BPR, jadi tak ada, tapi ada satu pengganti penyanyinya, anak muda yang menjayakan lagu-lagu BPR ni dari mula sampai habis. Dia tidak tidak menampakkan satu kelemahan tenaga. Dia very very good singer. SSC macam jadi boleh pegang setiap note lagu-lagu BPR. So sampai habis pun dia masih nada tinggi tu, dia boleh control, dia boleh layan penonton. Dia ibaratkan macam penyanyi ni, penyanyi lama ke ni, orang yang berpengalaman, padahal dia baru je. Dan dia menang 3 kali dia juara di rancangan TV3 tu, apa tu, juara apa tu, dia menang. Tapi saya memang nak pergi tengoklah kehebatan mana budak dia kan. Saya tak kenal dia pun. Tapi bila dia dapat menunjukkan diri dia
bagaimana dia berinteraksi dengan penonton dan nyanyian dia, cara dia kontrol suara, dan dia punya suara pun saya rasa banyak orang tegur dia suara macam ni. Saya rasa tak. Saya rasa suara dia tu, dia tak ada suara macam tu, dia melontarkan suara dia sendiri. Saya suruh dia tahniah dan terima kasih untuk teruskan berjuang sebagai penyanyi yang gemar lagu-lagu rock, dan mudah-mudahan dia dapat terus terlibatlah dengan muzik industri kita yang sangat lemah sekarang ni. Cuma saya rasa kamu boleh pergi jauh. Saya kata dia lah. Itu yang last sebelum saya beredar nak balik kan. Saya dapat juga gitulah. So saya haraplah siapa yang dengar ni ataupun siapa yang nak menceburi dalam muzik ni, wah, cepat-cepatlah jumpa orang-orang lama yang sanggup memberikan ilmu untuk anda. Selain itu, itulah rajin-rajin dah pergi perpustakaan Melayu ni, belajar Melayu ke ataupun bahasa-bahasa lama ni boleh diguna pakai dalam lirik ya. Jadi dia boleh tahu kita punya hazanah, kita punya busana Melayu tu penting. Seperti mana saya nasihat anak saya, jangan lupa kita punya asal. Walaupun kamu daripada keturunan Arab, saya keturunan Minang, sebenarnya Nusantara tu adalah lebih martabat lebih tinggi daripada yang lain-lain bangsa saya rasa. Kalau ikutkanlah Nabi Ibrahim dah sampai kat sini, adalah urut-urut saya dengar Malaysia ni lain macam sikit ni. Ya. InsyaAllah lah berita ni akan jadi satu berita baik untuk kita semua. InsyaAllah, amin. Okey, ada persoalan bang. Mengapa abang tidak berminat menyanyikan lagu cinta dulu? Oh, okey lah macam ni lah. Biasa saya kan mula-mula saya cakap kalau nak buat bila kita nak masuk studio tu kan, saya sendiri akan lontarkan suara saya dengan lirik yang saya cuba hasilkan. Sama juga macam Khalid dan Zal semua luahkan diri sendiri punya kebolehan dalam album lah, untuk menampakkan satu konsep ataupun satu trademark. Jadi bila sampai ke lirik tu, kenapa sebab bila saya dengar lagu-lagu yang lepas-lepas orang-orang lama nyanyi semua kan cinta tu tak salah sebenarnya. Dia punya lirik pun cantik, berbunga-bunga yang kita tak boleh bau, tapi dengan kata-kata tu harum dia punya liriknya. Itu saya punya twist tu. So saya kalau buat dia akan jadi satu dalam lirik tu akan jadi dua atau tiga cabang dalam lirik tu. Bermaksudnya bila saya buat lirik tu, saya buat selesa untuk orang dengar, untuk kekasih dia, dan saya pun tumpukan lagu itu untuk yang orang mencari keilmuan Allah dan juga perfahaman kehidupan. So saya buat lirik tu biar dia tidak melebihi batas dan dia lunak untuk dimelodikan, dan bila orang dengar pun sedap bila kita sebut dalam suara nyanyian tu bunga ke ataupun kita sebut lautan biru, itu sebutan-sebutan itu seharusnya kita kena respect ataupun kena halusi ataupun cantikkanlah sebutan-sebutan tu dalam nyanyian. So bila orang dengar pun orang puas hati, macam wah, dia dapat kurangkan stres dia. Dia mungkin ada rindu tapi sangat rindunya selalu mendalam. Bila dengar lagu ini dia dapat tenang balik. Seperti macam kita macam sesat ya. Macam dalam kegelapan kita sesat, kita berzikir, kita ingatkan Allah akan menerangkan hidup anda. Ni spontan keluar dari mulut siapa tak tahu. Tapi itulah dia yang sebenarnya gitulah. Bila kita berkarya dalam lirik ke ataupun muzik, sebenarnya dia membantu kita memahami hidup kita. Sebagai pemuzik saya rasa ramai yang tahu, dan ada juga yang simpan rasa ni sebab dia so passionate, dia so sensitif dalam diri dia. Sebab every tune tu memberikan satu melodi pada diri dia. Tak kira lah apa note dia main dengan bass ke apa-apa. Dia macam santapan untuk hidup dia. Kalau kita sebagai manusia, kalau lapar pagi-pagi mesti sarapan, tengah hari kadang boleh skip. Kalau kita breakfast banyak makan kan, kita skip lunch, lepas tu kita nak makan. Tapi music ni you can be anywhere, anytime, any place that you dengar, you akan sayu. Kadang-kadang you terindu sesuatu, tapi dia kadang tak sedar music tu dah play the part in your life. Kadang tiba-tiba orang pula tiba-tiba kita dengar seimbas, alamak lagu ni, lagu ni dia boleh continue lagu tu pasal dia ingat lagu tu, tapi lagu tu dah lalu dah, nenek bas kena kereta kan, alamak lagu ni dah jauh lah, tapi dia boleh sambung lagu tu sebab dia ingat kenang-kenangan tu. So kadang-kadang itulah santapan, itu santapan untuk jiwa, santapan untuk sebenarnya jiwa lah, tak ada otak, tak ada lah. Otak cuma nak fikir macam mana, tapi jiwa tu dia di dalam ya, macam dia hargai kan benda-benda yang Tuhan anugerahkan dia, untuk ingat kisah-kisah lama, kisah buruk dia atau kesalahan dia kan. Jadi itulah, saya rasa itulah saya buat lirik tu, saya suka lagi
mendorongkan diri saya dengan pendengar tu atau orang minat dengar saya punya lirik tu, baik lagi lagu-lagu cinta tu pada Allah daripada lagu-lagu yang biasa kita dengar dulu-dulu pasal cinta lah, pasalnya apa ni, bukan korban cinta apa, ada satu dia panggil apa, rosakkan cinta itu kan, sampai pedih kan. Ada sampai sanggup buat lirik tu sampai kau cinta tu sampai kau sanggup nak bunuh diri ataupun kau nak mati. Itu sebenarnya negatif, tak boleh. Kita tak boleh. Saya pernah dapat lirik itu, saya reject. Saya bilang tak boleh macam ni. It's not a good lyric. Itu them straight, no, reject. Aku boleh terima kau punya lirik akan datang, tapi kau kena buat lagi baik daripada ni. Sebab engkau menghancurkan seseorang, dia dengar, dia siap silap dia akan ikut pengaruh dengan kau ni, engkau dia bunuh diri. Pasal apa? Pasal cinta. Itu kan cara kau mendorongkan orang tu hidup yang sempurna. Kita menghadapi cinta monyet ke apa kan. Semacam tu saya pernah melalui cinta monyet ke apa kan. Mungkin kamu tak ke apa. Tapi kalau kamu taruh itu supaya hidup dalam cinta sampai sanggup ke bunuh diri, bodoh tu. Tak boleh. Menanti mati. Itu orang lain buat saya tak kisahlah, tapi kalau kau nak buat untuk saya nyanyi sorry. Tak boleh lah. Minta maaf lah. Aku tak boleh terima. Dia reject. Itulah soalan tu dapat dijawabkan lah, saya harap. Okey. Baru saya teringat, Mama Jui bukan hanya tulis instan tu abang. Saya rasa ada banyak lagu abang. Banyak lagu-lagu, tak bukan saya. Banyak artis yang dia buat. Oh banyak artis, ya, artis banyak lah. Untuk one of his the best is Insan lah. Insan. Pada dia macam wow, unik lah. Sebab 6 bulan dia tak sangka yang dia buat lirik tu akan menuntut dia pun push lagu lain. Nak tolong yang lain-lain artis atau lain-lain punya pencipta dia kan. Oh, dia cakap, mana try tengok lah. Dia so down to earth. Try mana tahu. Sekali, apa mana tahu. Memang don't tahu lagu ni Insan meletup. Abang berkawan dengan dia? Tak, dalam itulah. Dalam apa ni, bila kita jumpa dia dekat syarikat wartawan kan. Kan dia apa situ dia RTV lah. Kau setiap kali kau cakap RTV jumpa, tapi bukan macam socially akan jumpa. Bukan socially kawan lepak-lepak tak ada. Dia dulu macam selalu juga macam pergi tablik ke kan. Siapa? Mama Jui. Oh, tak tahu saya. Macam personal pun saya tak dapat tahu. Saya tahu dia memang dia cakap seadanya saya macam gini, awak tengok mungkin ada orang dah tegur gini bla 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 bla. Tapi dia punya pegangan dalam agama tu sangat tu. Tapi kau boleh dia nak macam biasa tapi tak boleh dia. Jadi saya macam tak tahu sangat tapi saya respect lah. Faham tak maksud saya macam you already, saya tak boleh nak cakap yalah tak elok lah macam ni. Tak boleh, salah saya. Macam apa pun macam buat benda-benda yang macam saya tak boleh tegur. It's not for me to judge or for me to letakkan satu hukuman ke apa. No lah. Yang saya nak tanya pasal Mama Jui tu dia memang karya dia dahsyat juga. Insan tu best. Macam mana dulu orang selalu tegur dia yang dia banyak buat lagu cinta je, tiba-tiba dia dia bagi lagu. Cuma dia tahu pasal saya siap cinta tak main lah. Cik ya. Oh, dia terus faham. Okay. Mungkin dapat tu daripada saya tegur tu, mungkin dia dapat ilham tu lah. Sedangkan dia punya title pun dia Suraya Zuna, title apa? Title. Semua lirik je. Ini je lah, tak tahulah mama tak betul. Senang lah, simple je lah. Dah dapat dah. Insan je lah. Dia pun macam wow, so simple, so easy, so cepatnya dia dapat Insan. So jadi kan, jadi trademark Insan tu macam fantastic lah. Saya pun tak percaya pula, macam lepas tahun wah dahsyat lah. Sebab arwah mak saya ada, saya dapat bawa dia ke auditorium tu untuk upacara AJL kan. Saya pun tak tahu. Rupanya special invitation untuk saya datang. Saya bawa mak saya. Bagus dah bawa. Saya tak tahu yang saya dapat anugerah khas tu. Tu macam wah, anugerah khas untuk lagu Insan. Tapi lagu Insan ni tak masuk dalam final. Tak, dia adalah satu anugerah yang belum lagi pernah ada. So that year, that 1991 ni dia semua nak bagi tahu. Kerana macam tak sangka yang lagu ni is beyond orang punya jangkaan. Tak ada lagi lagu yang boleh sampai tahap capai macam itu yang lama. Masih macam lama my song shit man. Wah. Ini ada satu kejutan dia. Apa dia? Tak tahu, dia cakap macam ni. Saya rasa macam dah tahu, dah hint dah. Jemput yang dia kata ini dapatkan anugerah yang apa dia kita nak sampaikan. Anugerah ni khas yang Insan, yang berjurus Insan daripada tahun bulan apa tah dia start nyanyi ni, dia menyertai satu syata tu kan. Daripada sana terus lagu tu tak keluar. Tak ada orang bersikirkan lagu tu. Wow.
Sialah 33 bulan. Minggu. Tadi saya dekat Instagram saya nyanyi lagu apa? Bila? Tadi sebelum abang datang ni saya Lagu apa? Memang nyanyi tu. Kalimah bini. Lepas tu adalah yang komen yang, ya. cakap okey yang Zen. Tu dia cakap okey sudahlah tu jangan nyanyi lagi. Yang lagu dah komen Dah Dah tu buat lirik sekut lah. Tulis lirik je lah bang. Oh yang dulu lagi siapa lirik artis mana yang buat dia? Saya Artis tulis yang nyanyikan. banyak sebenarnya. Siti Nurhaliza. Ada ada banyak juga. Apa Ning Baizura. Oh itu yang lama punya Yang baru-baru ni Hazama, Hafiz. Oh. Abang, sebagai penutup bang, thank you so much bang for your time, for your generosity. Alhamdulillah lah your saya masa tu input. pun cantik. Untuk share abang punya kisah sikit sebanyak. Yalah insya-Allah lah. Saya pun tak tahulah, saya minta pun apa yang dalam apa selama ni kita kat sini bercerita kan, pasal banyak saya nak kenangkan balik dan kadang-kadang pun lost juga kan. Tapi yang pendengar yang mengemar dengan podcast ni yang khasnya daripada Ed Samad especially, dan saya rasa pun saya bangga sebab banyak followers Ed Samad. Itu sebab saya sokong dia, sebab he's my friend. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ed Samad dan juga pendengar. Apa nama rancangan ya? Hubungan Rambang. Ingat tau, Rambang tu perkataan tu saya seram sikit lah. Tapi tak ada apa-apa pun. Random. Perkataan English tu random. Jadi anda mungkin lebih hebat dengan bahasa ataupun teraturnya bahasa Melayu tu. Jadi berilah sokongan, dan perfahaman itu adalah ilmu, atau bahasa English tu adalah knowledge untuk masa depan anda, jiwa anda, ke mana arah anda. Itulah sebenarnya saya dengan Ad dan rakan-rakan semua adalah tujuan itu sebenarnya. InsyaAllah saya doakan untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ad, my Thank brother. you so much bang, my brother. InsyaAllah. Alhamdulillah. Thank you. Thank you so much.